Baju Messi. Huh? Nama Neymar. Nombor Cristiano. Tutorial menjadi monyet. Wah. Jadi monyet pun ada tutorial. Apa bikin ni? Nak cabut tak? Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana dah klik video ni and welcome back to my channel Taufik ID. Taufik ID react. Hari ni aku macam biasalah nak react lagi apa yang best dekat media sosial ni. Harap-harap ada yang best. And korang jangan lupa korang boleh tag aku juga dekat mana-mana video yang best untuk di react. Korang boleh tag aku dekat Instagram boleh, kat TikTok boleh, kat Facebook pun boleh, tak ada masalah. Nama sama je, Taufik ID, okay? So aku nak beritahu korang sebenarnya channel aku Taufik ID TV yang buat mukbang tu dah totally dah tak boleh nak pakai sebab akaun Gmail dia dah kena hack. So aku minta korang subscribe akaun aku yang ni. InsyaAllah aku akan buat channel mukbang yang baru, InsyaAllah lah, kalau ada masa lah, sebab aku sekarang agak busy juga. So banyak cakap, kita nak react je lah, hilangkan stres, okay? Video apa? Eminem? Oh, Scooby-Doo? Scooby-Doo tadi. Scooby-Dog. Video pertama janganlah Scooby-Doo. Weh. Astaghfirullahaladzim, puasa. Lama. Pandai pula tu anjing itu. Makan mati. Buang terus. Apa bikin ni? Nak cabut tak? Niat nak membantu tapi tak kena dengan nak bantu ke sini, yang sana terbalik. Aduh. Indri, baik saya mau tanya, karakter atau tipe laki-laki yang kamu suka itu seperti apa? Yang penting enak dilihat aja sih, Mas Iksan. Yang penting enak dilihat, itu aja? Iya. Oh, nggak banyak mau kamu orangnya ya? Nerimu. Oke, baik. Berarti saya minta untuk 31 kandidat laki-laki yang sesuai dengan kriteria Indri, merasa dirinya enak dilihat dan juga suka sama Indri, silakan berdiri. Sebentar. Boleh tak rancangan macam gini? Untuk orang yang orang kata ada rupa, okey lah orang cakap macam ni. Tapi untuk yang macam aku tak ada rupa ni, aduh, wai. Kalau masuk orang cakap, susah. Gue ulang ya. Lu di sini mau cari jodoh kan? Gue ulang ya. Baik. Untuk para laki-laki dari ke-31 ini yang sesuai dengan tipenya Indri, yaitu adalah enak dilihat dan suka sama Indri, silakan berdiri. Kalian jangan semua kan? Kan dah mengamuk. Bapak Indri om gua habis loh. Bentar. Ibu ngapain? Aku dihina di sini, aku dibendain. Enggak gitu. Oh, setting Oh, ni. Okay, kita stop sampai sini. Tak boleh lagi. Lagi aku pula yang kena ban. Tapi betul lah, macam setting lah. Setting. Betul, stage. Kenapa kagak sama omnya aja? Boleh ke kawin dengan pakcik sendiri? Omnya juga butuh ni yang enak dilihat. Aku ni dah tak larat dah ketawa sakit tekak. Aduh, yai. Wawan tu. Ini punya side mirror bila pakai memang terus nampak masa-masa silam semua boleh nampak. Kau tengok. Wawan tu. Bayangin je sisinya kena pantulan sinar matahari. Ya, betul orang belakang yang silau. Aduh. Bisa lihat sampai hujung dunia.
mana ni spion khusus untuk orang yang rabun? Enggak sekalian pakai spion bas. Aduh. Bila lelaki disuruh nulis cerita paling berkesan di hidupnya, setelah penilaian, lelaki tidak bercerita. Guru tidak. Sambungan kat komen. Sekolah tidak meluluskan. Aduh. Inilah terlampau pengaruh TikTok, Instagram apa semua kan. Lelaki tidak bercerita, tiba-tiba terus semangat. Lelaki tidak bercerita, tiba-tiba terus kaya ni. Masuk kat sekolah ambil kau. Tutorial menjadi monyet. Wah. Jadi monyet pun ada tutorial. Ngapain dia geser? Oh jadi dengan tanpa melengahnya aku scroll ke tepi. Anak ai akulah. Ini jarum biasa mak-mak kita pakai tau. Tapi kau tengok apa? Korek kuping. Menajamkan pendengaran. Aduh. If you don't understand this, we can be friends. Maksudnya? Kalau awak tak faham ni, saya kata, maksudnya apa benda? Apa benda? Kenapa? Tak faham. Kalau kau tak faham benda ni, kita tak boleh jadi kawan, ha? Memanglah buat apa? Kau dah faham, aku tak nak berkawan dengan kau. Betul, menjerat lah gambar-gambar video-video sekarang ni. Baju Messi. Nama Neymar. Nombor Cristiano. Lionel Ronaldo JR. Aduh. Bener. Kejap. Tadi aku tengok macam tak faham apa benda lah. Terbalik. Jalan zebra cross ni untuk jalan, bukan untuk kereta. Faham tak? Lepas tu yang jalan tu sebenarnya untuk kereta. Apa lah. Aduh. So ya, sampai sini saja video aku pada hari ini. Aku nak ucapkan ribu terima kasih kepada anda layan video aku. InsyaAllah akan datang aku akan perbaiki lagi video-video aku. Cara aku react apa semua aku minta korang komen kalau mana yang tak okey apa semua kan. So ya, sampai sini saja video aku pada hari ini. Assalamualaikum.